Kita mula-mula dah letak dalam kontrak apa yang disetujui. Kita akan deliver dengan apa yang dalam kontrak. Dia pernah ke tuan, sepanjang tuan dalam bidang ni, contoh klien dah agree dalam harga kontrak tu, sekali tiba-tiba dalam perjalanan tengah nak siapkan kerja tu ada penambahan kerja, tapi klien dia expect termasuk dalam harga asal tu. Macam mana tuan menangani masalah seperti ni? Okey. Dia anggap macam tambah sikit tu tak apa, boleh cover cost tu. Okey, kalau dari segi pertambahan kerja on-site ni biasa kita panggil VO lah, variation order. Okay. So before variation order ni keluar ataupun dilaksanakan dekat site, both party kena sit down. Dalam agama pun dia akan cakap pasal mesyuarat lah. Betul. Kan, betul. So apa-apa pun kena bincang dulu. Ya. Yeah. Before apa-apa nak buat pun, sebab kita buat rumah orang, contoh. Kita buat rumah orang. Orang tu dia ada dia punya aspek-aspek yang dia nak. Dia nak material apa, spesifikasi yang dia nak apa semua tu. Kita mula-mula dah letak dalam kontrak apa yang disetujui. So kita akan deliver dengan apa yang dalam kontrak. Ya. Yeah. Tapi bila ada penambahan kerja, dari situ sebelum nak start penambahan kerja, kena meeting lagi sekali. Faham. Ataupun bincang lagi sekali. Penambahan kerja ni adalah penambahan kos daripada sini sebab ini tak termasuk dalam kontrak apa semua. Dia setuju ke tak? Belum kita buat. Konsep kontrak ni dia sama saja seperti konsep akad. Betul tak tuan? Betul. So maksudnya yang tadi tuan kata kalau penambahan kerja dia jatuh dalam kategori variation order, VO, tu kan. VO. So maksudnya bila ada VO maksudnya akad barulah. Betul. Betul.